Hello guys, selamat datang ke channel Afan Yusof. Nama aku Afan Yusof, obviously. So, dalam video yang lepas, aku ada tunjuk kau cara aku urus gaji. And dalam video tu, aku ada mention yang aku nak invest duit lebihan gaji aku ni. So, sebagai sambungan, aku akan tunjuk dekat kau pula apa yang aku plan untuk invest guna duit lebihan gaji aku ni untuk tahun 2026. Tapi sebelum aku tunjuk kau semua benda ni, aku just nak bagi tahu dulu something pasal diri aku. Aku ni seorang investor yang tak suka sangat benda complicated. Kalau saham tu kena research atau aku kena tengok graf, aku tak akan invest dalam saham tu. Jadi, semua saham yang kau akan tengok dalam video hari ni adalah jenis set it and forget it. Meaning, aku akan letak duit aku setiap bulan dalam saham yang aku pilih ni, biar dia untuk 5 ke 10 tahun. Lepas tu bila aku datang balik, saham ni dah untung. Itu investment style aku. Boring punya investment style. Jadi kalau kau tengok video ni yang kau fikir aku nak tiru mamak ni, jangan tiru aku. And kalau kau degil juga nak tiru aku, risiko tu atas diri kau sendiri. This is 100% not a financial advice. Okay? Okay, with that, jom kita gerak ke saham yang aku nak invest. And kalau kau lupa berapa balance yang aku tinggal daripada gaji aku, it's this much. Okay, RM640.47. And macam mana aku akan splitkan duit ni actually adalah aku akan bahagikan dia kepada 5 saham berbeza dengan pecahan 60, 10, 10, 10, 10. Majority daripada pecahan ni akan pergi dekat ETF bernama SPUS yang aku ada mention dalam video yang lepas. Tapi kalau kau tertanya kenapa SPUS ni dapat portion paling banyak, well, firstly sebab dia adalah ETF. ETF ni memang didesign untuk kau letak duit, kau lupa, lepas tu kau untung. And secondly adalah ETF SPUS ni adalah ETF yang patuh syariah. Patuh syariah meaning dia tak ada saham yang tak halal. And kebanyakan daripada saham tak halal ni adalah daripada sektor banking yang ada riba. Jadi SPUS ni mostly dia pegang saham daripada teknologi. Saham teknologi kebetulan tengah naik kau-kau sekarang. Okay, so aku tak ada komplain dekat sini. Okay, dia ada saham macam Nvidia, Apple, Microsoft, Google. Ni semua saham yang bagi return gila-gila sejak kebelakangan ni. Sebab tu saham SPUS ETF ni dia bagi return lebih 16% setahun. Kalau kau tak tahu bagus mana return tu dapat rating 5 bintang daripada Morningstar. So kalau aku letak duit lebihan gaji aku 30 tahun straight dalam SPUS ni, aku senang-senang boleh dapat 7 juta ringgit. Sesenang itu. Kalau sesenang dan seperform itu saham SPUS, kenapa aku tak letak dalam tu? Well, firstly, walaupun nampak macam pelik sikit, sebab dia terlalu perform. Dia terlalu perform sebab saham ETF SPUS ni ada terlalu banyak sektor teknologi. So, dia macam terlebih dalam something pun tak bagus juga sebenarnya untuk investor. Terlalu red flag. Okay, ibarat perumpamaan yang aku boleh bagi adalah kau letak terlebih banyak Milo dalam air kau, dia jadi terlalu pekat. Okay, kalau kau minum manis sangat, kau boleh potong kaki. Itulah perumpamaan yang aku boleh bagi. So, untuk aku nak invest, aku kena cairkan sikit air tu dengan letak lebih banyak air. Okay, so air ni adalah suplemen untuk saham yang terlebih pekat ni. So, suplemen aku ada 4 saham. And kriteria yang aku letak untuk 4 saham suplemen ni adalah dia kena bukanlah saham tech, obviously. Dia kena saham yang stable dan perform sepanjang masa. And dia memang terbukti saham yang bagus, yang aku suka. So, saham yang pertama dalam saham suplemen ni adalah saham Visa. Kenapa Visa? Sebab aku perasan bila aku buka card holder Hyodo aku ni, kebanyakan kad yang aku ada adalah daripada Visa. Visa. Daripada kad debit, kad kredit, kad Touch 'n Go, semua ada logo Visa. Dan aku macam, hebatnya Visa. Walaupun dia bukan bank, dia bukan software, tapi dia ada dalam setiap bisnes. Kalau kau perasan, kau pergi dekat kedai mana-mana pun, mesti dia akan ada logo Visa accepted here. So, itulah betapa besarnya peranan Visa dalam hidup kau. So, why not? Ala-ala aku ada banyak kad Visa kat tangan aku sekarang. Kenapa aku tak nak ada sebahagian daripada syarikat Visa ni dalam portfolio aku?
Okay, so ni membawa aku kepada saham kedua yang aku nak beli juga, which is P&G, Procter & Gamble. Case dia sama je macam aku perasan pasal Visa ni. Aku masuk dalam bilik air aku tengok dekat sekeliling aku perasan ada banyak produk P&G yang aku beli. Daripada berus gigi aku sampailah shaver aku, semua produk P&G. So apa benda yang berlaku sekarang ni? Okay, so P&G ni sebenarnya dia ada banyak brand yang kau maybe tak recognize, tapi sebenarnya duduk dalam company yang sama. Aku akan baca beberapa produk dan kau tengok sama ada kau kenal ke tak produk P&G ni. Ready? Okay, kita ada Head and Shoulder, Pantene, Olay, SK2, Oral-B, Vicks, Downy, Dynamo, Fevris, Pampers, MBPO, Gillette. Ni semua adalah antara beberapa saja yang famous dekat Malaysia. Aku tak baca full list lagi barang-barang under P&G. And kau perasan tak? Semua barang yang aku mention tadi tu semua adalah barang keperluan. Barang yang orang pakai setiap hari, yang orang akan sentiasa beli no matter what. Walaupun ekonomi tengah meleset, okay, orang kena buang kerja kiri kanan, tak ada duit, kau maybe akan stop beli iPhone yang paling latest. Tapi adakah kau akan stop cukur janggut kau? Adakah kau akan stop berus gigi kau? Adakah kau akan stop basuh baju kau? Tak. Kau akan sentiasa beli barang-barang daripada P&G. So company macam ni, kau boleh expect untuk dia grow dan terus buat jualan walaupun ekonomi tengah mengudung. So sebab tu aku nak letak dia dalam portfolio aku sebagai saham yang bagus untuk jadi support kepada SPUS. Yang mana membawa aku kepada saham ketiga aku nak beli hari ni, which is Eli Lilly and Company. Kalau kau perasan lah pattern saham aku beli sekarang, kau maybe dah tahu syarikat ni macam mana. Tapi still aku nak explain juga. Saham Eli Lilly and Company ni basically adalah saham syarikat farmasi yang besar punya. And dia mainly fokus produk-produk dia dekat penyakit-penyakit yang kronik. Contohnya macam sakit buah pinggang, sakit diabetes ataupun obesity. And penyakit ni semua of course perlukan ubat. So demand tu sentiasa ada. Tapi penyebab utama kenapa aku beli saham ni bukan sebab dia keluarkan ubat untuk penyakit kronik yang sentiasa ada demand, tapi sebab dia keluarkan ubat yang baru, yang berdaftar, yang paling berkesan sekali aku pernah nampak, iaitu Mounjaro, produk GLP-1 yang laku dekat pasaran Malaysia sekarang. Aku kenal produk dia ni sebelum aku kenal company ni lagi, walaupun company dia famous. Okay, Mounjaro ni basically ada dekat setiap farmasi dekat seluruh Malaysia ni. Okay, and dia sentiasa sold out. Dan kau tahu harga untuk sebatang pen tu yang tahan sebulan tu berapa? RM1,500. Literally harga sewa rumah aku sebulan. So walaupun harga dia semahal macam tu, dia still sold out seluruh Malaysia. And aku perasan demand untuk produk GLP-1 ni, dia macam demand untuk barang keperluan juga. Dia bukan bermusim, sebab dia sangat rapat dengan cycle badan manusia. Kau kurus, kau makan, kau gemuk, kau nak kurus, kau guna GLP-1. For now tu adalah produk yang boleh buat aku convince untuk beli saham ni. Tapi aku akan tengok dulu lah performa dia sebagai saham support macam mana untuk setahun atau 2 tahun ni. Kalau dia bagus, dia akan kekal. Kalau dia tak bagus, aku akan book dia keluar lah. Okay, kita akan test dulu. And saham keempat aku, ni adalah saham yang aku suka guna juga setiap hari. Aku minum setiap hari actually. Dia adalah saham Coke. Aku minum bukan Coke biasa, aku minum Coke Zero Sugar, okay, atau Diet Coke. Wife aku memang bising setiap hari aku minum Coke, okay, there's no doubt about that. Tapi aku nak pegang Coke ni bukan sebab aku suka minum dia saja, tapi sebab Warren Buffett, which is pelabur paling famous dalam dunia ni, suka saham ni juga. Dia adalah pemegang saham individu terbesar untuk saham syarikat Coke ni. And syarikat Coke ni, kalau kau tak tahu, dia adalah Dividend King. Dia dapat title Dividend King ni sebab dia bagi dividen yang menaik setiap tahun untuk 50 tahun berturut-turut. Actually 62 tahun berturut-turut dia bagi dividen yang menaik. So tu agak impressive untuk sebiji saham dividen lah. So awak letak dia sebagai the last support saham dalam portfolio aku. And kita akan tengok macam mana portfolio ni as a whole perform untuk setahun. So sekarang masa yang ditunggu-tunggu telah tiba. Aku nak invest dalam saham ni ikut pecahan yang aku dah bagi tadi, 60, 10, 10, 10, 10. And daripada 640 ni, aku akan bahagikan dia ikut pecahan macam ni. Aku rasa untuk starting ni dah cukup perfect. Aku tak nak over complicated sangat, sebab investment bukan benda yang complicated mana pun. Aja unit trust dia sebenarnya nak kau fikir benda ni complicated, sebab dia nak commission daripada duit kau.
So kalau kau fikir nak invest dekat mana, kau guna je Mumu. Okay, aku sendiri guna Mumu sekarang. Sebab first, dia ada antara fee paling rendah dekat Malaysia sekarang untuk kau invest. And secondly, aku boleh customize investment ikut kesukaan aku. Contohnya macam portfolio 60-10-10-10 yang aku tengah buat sekarang ni lah. So apa yang kau nak buat dekat Mumu, senang sangat. Kau buka Mumu kau, lepas kau register, lepas tu pastikan duit yang kau ada cukup setiap bulan. Contohnya macam dekat sini, aku ada lebihan daripada gaji aku lah, RM640. So lepas aku confirm aku ada duit yang cukup, aku pergi dekat market, aku cari logo RSP yang ada jam ni. Okay, aku tekan RSP dekat situ. Dan apa benda RSP ni? Basically dia adalah sistem yang akan automatekan kau punya investment. Bila kau masukkan duit setiap bulan dalam Mumu, dia akan ambil duit tu dan dia akan pecahkan ikut saham yang kau dah pilih pada masa yang kau dah tetapkan setiap bulan, automatic. Yang aku paling favourite sekali, kau kena manage benda ni sekali saja. Kau set up sekali aja, and then kau boleh biarkan dia berjalan dekat background forever sampai kau kiok. So aku nak set up dulu dekat sini sekali. Okay, so apa yang aku nak buat adalah aku nak create plan dekat sini. Tekan create plan. Lepas tu dekat stock symbol, aku nak masukkan saham yang aku dah tetapkan tadi. Okay, so first kali yang majority lah kita start, which is SPUS. So aku search je SPUS dekat sini. So dekat situ aku klik ni, and then aku akan dapat saham yang aku dah pilih tu lah. And then untuk investment amount, aku masukkan berapa yang aku dah pecahkan tadi. So tu dalam $94.98. Ni dalam dolar ya, so make sure kau kira ikut dolar. Okay, so dekat frekuensi, kau pilih berapa kerap kau nak invest. So dekat investment aku ni, aku tetapkan untuk buat sekali sebulan setiap 26 hari bulan. So aku tetapkan dekat sini 26 hari bulan, which is 1 hari lepas gaji aku. So lepas aku dapat gaji, aku masukkan dalam Mumu, and dia akan automatic kan ikut pecahan yang aku dah tetapkan tadi. Okay, so lepas aku dah confirmkan semua betul, aku klik buy, and then aku masukkan password aku, and then aku tekan confirm, and then dia dapat sukses. Aku akan repeat ni untuk 4 saham support lagi. So lepas siap, patutnya aku akan dapat macam ni lah. Okay, ada 1, 2, 3, 4, 5 saham yang aku invest dengan total investment sebanyak RM640 sebulan. Dan kalau kau tanya aku secara jujurnya macam mana performance saham ni nanti, aku bercakap aku tak tahu. Okay, so kita kena tengok sama-sama pada hujung tahun nanti, sebab aku plan nak buat breakdown untuk untung dan juga rugi saham ni. Kalau di perform, then good for me lah. Tapi along the way, maybe akan ada perubahan sikit untuk portfolio ni nantilah, sebab aku expect macam ada kenaikan gaji bulan Mac nanti. So maybe akan ada penambahan fund untuk saham yang aku invest ni. So maybe dia akan berubah sikit daripada segi amal lah. Tapi kau boleh follow journey aku, just subscribe saja, of course. Dan kita akan tengok sama-sama. Oh, and aku maybe akan guna bonus aku juga untuk invest dalam portfolio ni. So kita tengok sama-sama. Dan cakap pasal bonus juga kan, sebab kita semua dapat bonus untuk hujung tahun ni. Okay, aku ada something yang menarik pasal Mumu aku nak share dekat kau. So kalau kau nak register Mumu nanti untuk sebagai first time user, aku sangat-sangat recommend untuk kau masukkan at least RM1,000 sebagai deposit pertama kau. Sebab apa? Sebab kau boleh dapat cash reward sebanyak RM200. Dan kalau kau guna kod aku AFAM1 wing lepas kau register, kau akan dapat RM50 extra saham Apple on top of 200 tadi. So aku akan dapat RM250 in total. And cara nak buat dia senang aja. Lepas kau register, kau search special deposit dekat atas ni. Lepas tu kau masukkan kod aku AFAM1. Lepas tu kau deposit RM1,000. Tunggu 60 hari and kau akan dapat RM250. Wow. Dan sementara kau tunggu reward tu masuk dalam akaun kau, apa kata kau guna duit tu untuk buat first investment kau juga. Buat je plan RSP yang kau dah plan nak buat, and then ni maybe menjadi step pertama untuk kau start invest. Jadikan reward percuma ni sebagai pemangking untuk kau start financial journey kau. How about that? Okay, so kalau kau suka pasal investment atau kau suka pasal personal finance, subscribe saja channel aku. Aku keluarkan video almost every week, and follow along journey aku juga untuk capai financial freedom. Okay, bantu aku subscribe, and kita akan dapat 100k subscriber maybe tahun depan. I don't know. And kalau dapat 100k subscriber, aku maybe akan joget. So please bantu subscribe aku. Okay, itu saja untuk video kali ini. As always, thank you for watching. Okay, aku akan jumpa kau di next video atau this video. Okay, jumpa di sana.